masuk je Rejab besok ni, Allahumma barikana fi Rejab wa Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Kita boleh je doa dan bersemayam, ya Allah, sampaikanlah aku di bulan Ramadan. Ya Allah, temukanlah aku di bulan Ramadan. Kita boleh minta. Subhanallah, kerana setiap saat ada orang yang mati. Setiap hari ribuan orang mati di atas dunia ni. Setiap saat berdetik ada nyawa yang diambil. Ada orang meninggal sebulan sebelum Ramadan, 3 minggu sebelum Ramadan, 2 minggu sebelum Ramadan, 1 minggu sebelum Ramadan. Ada yang meninggal 3 hari sebelum Ramadan. Ada yang meninggal 2 hari, ada 1 hari. Ada yang meninggal 1 minit sebelum Ramadan. Bermaksud tidak ada jaminan untuk kita sampai kepada Ramadan. Namun mudah-mudahan dengan doa kita, Allah kurniakan kita Ramadan, walaupun seandainya nyawa kita telah pun diambil oleh Allah. Siapa yang merindukan Ramadan lalu dia berdoa, ya Allah, temukan aku dengan Ramadan. Ya Allah, aku ingin bertemu dengan Ramadan. Jika ditakdirkan dia meninggal sebelum sampai Ramadan, mudah-mudahan dia tetap dapat Ramadan yang dia minta itu, walaupun dia tak sempat. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Nabi bersabda, barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, berniat untuk melakukan ibadah, dia niat, dia nekat, ya Allah, Ramadan dah dekat, ya Allah, aku akan puasa bersungguh-sungguh, ya Allah, nanti bulan Ramadan akan bersedekah. Daripada sekarang nak simpan duit, ada yang sedekah sekarang tapi sebahagian nak simpan, nak sedekah bulan Ramadan. Nanti bulan Ramadan nak jaga tarawih, tahun ni tak nak tinggal tarawih di bulan Ramadan. Ya Allah, untuk Ramadan kali ni, ya Allah, aku akan khatam 30 juzuk, ya Allah. Berapa tahun sebelum ni tak pernah berjaya khatam 30 juzuk. Kali ni nak khatam, ya Allah, nak khatam, ya Allah. Oh, dah pasang dah niat tu. Namun sekiranya takdir kematian datang dulu sebelum Ramadan, maka insya-Allah orang yang sebegini Allah tetap berikan segala yang dia niatkan. Itu hadis Nabi, barang siapa yang berniat melakukan suatu kebaikan, satu amal soleh, telah diberikan baginya pahala umpama dia melakukan. Namun sekiranya dia dapat melakukan, dia benar-benar melakukannya, digandakan 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda kalau betul-betul kita buat. Kalau tak buat, umpama seperti melakukan, tapi jangan mempermainkan niat. Allah tahu siapa yang betul-betul dia cakap tu, dia betul-betul niat dalam hati. Nabi SAW bersabda, idza jaa Ramadan, apabila tiba bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu syurga akan dibuka, wa